Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Muhammad Syukri bin Hassan, guru dari SK Bolok, Lancang, Pahang. Saya berasa bersyukur dan amat berbesar hati untuk dicalonkan sebagai penerima Anugerah Khas Pendidikan, Anugerah Pencipta Bahan Kandungan Digital sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2026. Okey, antara wow faktor yang membolehkan saya untuk dicalonkan dalam Anugerah Khas Pendidikan ini antaranya ialah sumbangan aktif saya di peringkat sekolah, daerah, di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan. Okay, saya merupakan antara salah seorang guru penyumbang untuk bahan digital di laman sosial YouTube. Channel YouTube saya, CG Syukri Hassan, telah mempunyai pengikut atau subscriber seramai 35,800 orang, manakala view telah mencapai lebih 6 juta tontonan. Okey, di mana channel ini saya sediakan pelbagai konten berkaitan dengan pembelajaran PDPC yang melibatkan subjek pendidikan seni visual dan juga tutorial penggunaan pelbagai aplikasi. Selain itu, saya juga menyediakan platform digital seperti TikTok, Facebook dan juga channel Telegram, di mana ramai pengikut-pengikut saya terdiri daripada rakan-rakan guru, murid-murid, penuntut IPG dan di kalangan ibu bapa. Banyak saya dapat maklum balas dan respon positif berkaitan dengan platform digital dan juga media sosial yang saya sediakan telah membantu ramai murid-murid dan guru-guru di luar sana. Selain aktif di channel YouTube, saya juga ada memuat naik video-video di dalam Pelantar Delima KPM. Di sini saya telah berkongsi dan menerima pelbagai feedback dan maklum balas daripada guru-guru lain. Kandungan digital ini juga telah disemak oleh bahagian sumber teknologi pendidikan KPM. Saya juga turut berkongsi bahan di dalam portal Sumberku JPN Pahang. Di dalam portal ini saya merupakan antara penyumbang bahan terbanyak dengan jumlah 136 bahan pembelajaran, terutama dalam subjek pendidikan seni sekolah rendah. Saya juga aktif di media sosial dengan berkongsi kerja-kerja berkaitan digital dalam produksi TV PSS. Saya juga telah menerima pendapat dan pandangan daripada rakan-rakan guru di sekolah dan pihak luar mengenai perkongsian digital saya. Buletin Didik 23 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendidikan seni visual PSV adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Bagi Cikgu Syukri Hassan, guru dan ketua panitia PSV di Lancang, Pahang, mata pelajaran ini penting dalam memperkembang dan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif murid. Dengan mempelajari pendidikan seni visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Cikgu Syukri yang mempunyai pengalaman mengajar subjek ini selama 13 tahun juga aktif menghasilkan karya video yang dimuat naik ke YouTube bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR serta membantu guru-guru lain. Subjek seni adalah satu subjek yang sangat penting. Okey, anak-anak sebelum belajar membaca, sebelum belajar menulis, menulis huruf, mengenal huruf, anak-anak sebenarnya dah belajar mengenal garisan. Sebagai contoh, melukis mampu menjadi aktiviti yang memberi kepuasan kepada mereka. Selain dapat meluahkan perasaan dan emosi serta membina kekuatan otot dan meningkatkan daya sensitiviti panca indera. Bila kita belajar subjek seni, ada 4 bidang kan. Antara sumbangan di peringkat kebangsaan yang melibatkan pembinaan bahan kandungan digital, antaranya ialah saya merupakan salah seorang guru penyampai bagi rancangan ataupun program Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan seni visual semenjak tahun 2021 sehinggalah tahun 2026, yang mana saya juga dilantik menjadi penyelaras bagi mata pelajaran pendidikan seni visual di Didik TV KPM. Saya juga merupakan salah seorang AJK Task Force Media Pendidikan Negeri Pahang bagi unit TV PSS dan juga dilantik menjadi jurulatih utama TV PSS peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Di peringkat daerah, saya juga dilantik menjadi pengurusi teknik bagi mata pelajaran pendidikan seni visual dan sering mengadakan ceramah-ceramah berkaitan dengan pendidikan digital dan juga pendidikan seni visual. Okey, selain itu saya juga telah dilantik menjadi panel penghubung
bagi kurikulum persekolahan tahun 2027 untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, selain itu saya juga telah dilantik menjadi panel untuk penilai aspek teknikal buku teks di BSTP. Saya merupakan salah seorang panel penghasil dokumen pembelajaran abad ke-21 pada tahun 2019. Kemudian saya juga telah dilantik sebagai pereka grafik untuk KIT Professional Learning Community pada tahun 2019. Saya juga terlibat sebagai panel pembangunan modul dalam talian Standard Guru Malaysia pada tahun 2021 untuk program-program di peringkat daerah. Diberi tanggungjawab sebagai AJK dan pempamer di booth teman digital learning di PPD Temeloh pada tahun 2022 dan terlibat sebagai urustia pada tahun 2022 di Kolokium Kajian Tindakan. Saya juga turut aktif di peringkat negeri sebagai AJK dan pempamer pada program gerakan masa Terima Kasih Cikgu pada tahun 2023 dan juga pempamer pada sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan yang diadakan di Kuantan pada tahun 2024. Okey, selain daripada itu saya juga turut aktif sebagai urustia ataupun pereka grafik yang mencipta logo Majlis Pengiktirafan TV PSS peringkat kebangsaan pada tahun 2023 yang telah diadakan di Terengganu. Panel pemantapan garis panduan pendidikan kesihatan PIRS pada tahun 2024 di peringkat kebangsaan. Saya juga terlibat sebagai penceramah untuk bengkel TV PSS di sekolah-sekolah dalam daerah Temeloh. Okay, selain itu saya juga terlibat sebagai penceramah untuk TV PSS di peringkat negeri yang mana saya telah menjalankan beberapa siri ceramah di daerah Maran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ros Hazira binti Syarin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Bolok, di mana Cikgu Syukri ditempatkan. Cikgu Syukri adalah seorang guru yang sangat berdedikasi. Jadi saya menyokong sepenuhnya Cikgu Syukri sebagai ikon guru digital kerana Cikgu Syukri memang sememangnya layak digelar guru ikon guru digital ini. Cikgu Syukri juga mempunyai channel YouTube sendiri. Beliau berkongsi hasil kerja dan teknik-teknik dalam pendidikan bagi kepakaran beliau dalam seni, pendidikan seni visual. Beliau juga menjadi seorang penyampai di Didik TV di mana beliau berkongsi pedagogi mengajar. Beliau sememangnya layak untuk digelar ikon guru digital. Beliau juga telah menghantar murid-murid untuk pertandingan seni peringkat daerah, peringkat negeri. Beliau juga telah menghantar murid-murid kita untuk peringkat kebangsaan di mana beliau membawa murid-murid kita ke Pesta Buku Antarabangsa. Jadi dengan ini saya berharap dan berdoa semoga Cikgu Syukri akan dinobatkan sebagai ikon guru digital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazim Izzuan bin Azri, merupakan seorang guru pelatih ataupun guru praktikum dari Institut Pendidikan Guru Tingkat Kampus Tunku Afwan Afzan Kuala Lumpur Pahang. Dan saya menyokong penuh 100%, 200% pencalonan beliau sebagai ikon guru teknologi pendidikan digital. Cikgu Syukri merupakan seorang pendidik yang berfikiran kreatif dan juga inovatif dalam pengajaran pendidikan seni visual. Beliau telah berjaya memartabatkan dan juga mengangkat subjek PSV dengan menggunakan platform digital beliau. Sebagai contoh YouTube, TikTok dan Facebook. Dengan adanya platform digital beliau, hal ini secara tidak langsung membantu saya sebagai seorang guru pelatih untuk mencari idea dan juga menjadi sumber inspirasi untuk pengajaran PSV saya di sekolah. Platform digital beliau juga memudahkan murid-murid untuk belajar dan bersedia di rumah sebelum memulakan sesi PDP di sekolah. Kesannya, murid akan lebih bersedia untuk belajar dan guru juga dapat mengajar dengan lebih baik dan tersusun. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Antara anugerah ataupun pencapaian yang telah saya dapat, antaranya anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2011 dan 2017. Kemudian menerima anugerah Tokoh Guru pada 2012, anugerah Tokoh Kepimpinan pada tahun 2017, anugerah Tokoh Kurikulum pada tahun 2018, menerima anugerah Khas Inovasi
ikon guru PDPR ataupun pendidikan maya pada tahun 2022 di peringkat daerah Temerloh, anugerah khas Buletin TV PSS di peringkat negeri Pahang, Johan pertandingan video terbaik pada tahun 2024, dicalonkan sebagai guru TV PSS terbaik negeri Pahang 2025, menerima anugerah khas ikon guru pendidikan digital, guru teknologi pendidikan digital terbaik tahun 2025 peringkat daerah Temerloh. Okey, seterusnya saya juga menerima anugerah emas untuk kolokium kajian tindakan bagi daerah Temerloh tahun 2025. Sebabkan penglibatan ataupun sumbangan aktif saya di pelbagai peringkat, saya merasakan saya layak untuk diangkat sebagai penerima anugerah khas pendidikan, anugerah pencipta kandungan digital bagi tahun 2026.